Nak beli kereta dekat Yuska Lani pun takut ada tipu-tipu. Lani tak payah takut dah. Pasal Lani, Yuska pun takut nak tipu hampa pasal Lani duk ada Scroot. Scroot tu hampa just buka dia punya website saja. Lepas tu hampa letak number plate ataupun chassis number kereta tersebut dan Scroot boleh cari full report dekat hampa sama ada kereta tu pernah accident ke, pernah kena banjir ke. Kalau ada adjust mileage tu kira bonus lah kalau ada report dekat dalam tu. Tapi Scroot memang boleh carikan report tu untuk hampa. Hampa Lani duk gila, budak Lani duk gila nak pakai Myvi, geng-geng Toyota, nak beli Honda second hand ke, nak beli Alphard Velfire, nak beli Merc. TikTokers suka pakai Merc. Beli Merc second hand tu kan, boleh Scroot dulu. Pasal daripada hampa beli kereta, lepas tu tiba-tiba macam kereta tu set rosak kat sini, set rosak sana, daripada hampa habis beribu, depa punya barang-barang tu bukannya murah, mahal kan. Daripada habis beribu kat situ, baik hampa spend RM80 saja untuk report Scroot ni supaya hampa boleh tahu apa dah problem dekat kereta tu. So tak, hampa boleh standby lah siap-siap kalau hampa beli kereta ni, nak kena standby berapa untuk repair kereta tu punya yang dah rosak sebenarnya tu lah. Kalau takut kena tipu, Scroot lah dulu.